India ialah sebuah negara yang luas dan kaya dengan kepelbagaian. Antara yang paling menarik ialah perbezaan yang ketara antara India Utara dan India Selatan. Dari segi geografi, India Utara terkenal dengan gunung ganang Himalaya dan dataran sungai Ganga. India Selatan pula dipenuhi bukit hijau, pantai tropika, dan kawasan ladang teh yang subur. Bahasa juga membezakan dua wilayah ini. Di utara, bahasa Hindi lebih dominan. Manakala di selatan, bahasa Tamil, Telugu, Kannada dan Malayalam digunakan secara meluas. Budaya makan juga berbeza. Orang utara gemar makan roti seperti chapati dan naan. Orang selatan pula lebih banyak makan nasi bersama kari pedas dan hidangan berasaskan kelapa. Dari segi pakaian, lelaki di utara sering memakai kurta dan sherwani, manakala wanita memakai salwar kamis. Sementara di selatan, veshti dan sari adalah pilihan utama masyarakatnya. India Utara banyak dipengaruhi budaya Mughal, manakala India Selatan lebih kuat dengan warisan Dravidian. Walaupun berbeza dari banyak segi, kedua-dua wilayah ini menyumbang kepada kekayaan budaya India yang luar biasa. Perbezaan ini bukan jurang, tetapi jambatan kepada kefahaman dan keindahan perpaduan dalam kepelbagaian.